Allah, Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, ya Allah, selamatkanlah mereka semua. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang kepada mereka semua. Ya Allah, berkatilah mereka semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa Muhammadin Abdillah alladhi ballagar risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa kashafallahu fil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takutlah kamu kepada Allah, gerunlah kamu akan azab neraka Allah, iaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu meninggal, jangan sekali-kali kamu menamatkan riwayat kamu illa wa antum muslimun, melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Al-Mukarram, ya Allah Ta'ala muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa madrasah yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim, tok-tok guru, para pencinta ilmu, para pemburu ilmu, sidang hadirin yang Allah Ta'ala kasihi, Nabi cintai. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, marilah kita sama-sama bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pada malam yang penuh dengan keberkatan, di rumah Allah yang cukup indah, yang cukup selesa, dapat kita hadir untuk solat fardu maghrib berjemaah. Allah Ta'ala pilih kita pula untuk hadir ke salah satu daripada majlis ilmu, majlis zikir. Alhamdulillah. Selepas sebulan kita menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan, alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi kurniakan kita usia. Allah Ta'ala masih bagi lagi kita pinjam nikmat. Jadi bila kita diberikan nikmat, wajarlah untuk kita berterima kasih kepada Allah. Wajarlah untuk kita mensyukuri dan menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Maknanya ada peluang lagi. Mudah-mudahan kita akan bertemu pula dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar pada akan datang. Kan? Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai kita tinggal bulan Ramadan, ya ayah ibu, seolah-olah kita baru selesai sahaja mengikuti kursus. Boleh kira tuan-tuan,
Kita baru habis kursus ni tuan-tuan. Biasa kalau kaki tangan kerajaan ni, jabatan-jabatan dia akan hantar pergi kursus. Apa tujuan kursus? Tak lain tak bukan nak meningkatkan kecekapan. Balik daripada kursus tu nak pastikan kaki tangan dia lebih cekap, lebih efisien, lebih berintegriti, lebih memahami konsep kerja dia. Lebih kurang macam itulah Ramadan. Allah Ta'ala datangkan Ramadan ni suruh kita kursus tuan-tuan. Kita kursus habis sebulan. Tapi apa yang diharapkan supaya lebih baik daripada sebelum kita jalani kursus. Dapat kita amalkan apa yang kita ikuti sepanjang kursus tadi tuan-tuan. Kan? Walaupun ada kalanya kita rasa seperti bermusim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tanamkan rasa istiqamah untuk kita beramal. Kan? Mudah-mudahan apa yang kita bulan Ramadan tu, sepanjang daripada pagi sampailah ke malam, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, dengan tarawihnya, dapat kita ambil sedikit daripadanya untuk kita teruskan. Kan? Sama ada dengan membaca Al-Quran, sama ada dengan bersedekah dan sebagainya. Itulah yang dikatakan sebagai istiqamah. Kan? Amalan yang kita laksanakan, mudah-mudahan kita diberikan rasa untuk istiqamah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala kata, Innal ladhina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Ni, siapa yang mengatakan bahawa Tuhan kami ialah Allah? Siapa? Kita lah. Ni, kita ni orang-orang yang beriman ni mengatakan bahawa Tuhan adalah Allah. Bukanlah matahari, bukanlah bukit, gunung ganang, bukanlah bulan, bukanlah manusia. Kitalah yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian ia istiqamah, berpegang teguh, percaya walau bagaimanapun diugut, walau macam mana pun difitnah, dia tetap berpendirian mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah. Kita dekat Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, tak ada orang ugut lagi suruh keluar daripada agama. Ada jumpa ke orang letak pisau kat leher kita, beritahu Tuhan kamu adalah pokok? Tak ada lagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi di luar negara sana tu banyak tuan-tuan. Jangan kita pelik tuan-tuan. Di negara-negara sekular, di negara-negara yang contoh seperti mana? Korea Utara, kan? Mereka tak boleh beragama. Apabila dia dapat tahu saja dia ni ada agama, dia akan ditangkap, dimasukkan di dalam penjara, diseksa dan sebagainya. Kan? Tetapi Allah Ta'ala pesan kat dalam ni, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian walaupun diugut, walaupun disusahkan, walaupun difitnah, ditangkap dan sebagainya, dia tetap istiqamah. Summastaqamu. Maka apa yang berlaku kepada mereka ni tuan-tuan, hatta kalau kita sendiri orang ugut ni, tapi kita tetap berpegang teguh bahawa Allah Tuhan kami, apa yang akan terjadi kepada mereka ni? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah malaikah. Malaikah ni maksudnya banyak tuan-tuan, ramai. Kalau satu saja malaikat namanya malakun, satu je malaikat. Kalau dua, malakani, ataupun malakaini, dua malaikat. Tapi malaikah jamak, plurals. Maknanya turun ni para malaikat ni kepada orang yang istiqamah mengatakan Tuhan kamu adalah Allah. Kemudian dia buat apa? Dia akan berpesan, la tahzanu wa la takhafu. Janganlah engkau bersedih
janganlah engkau takut. Nanti kita cerita kenapa malaikat ni beritahu jangan sedih, jangan takut. Nanti kita bincangkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan, akan menempatkan kamu seperti yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu syurga. Sidang hadirin yang Allah Ta'ala kasih, setiap daripada kita ni ada amanah, kan? Kalau bukan kepada manusia lain, kita ada amanah untuk diri kita sendiri, kan? Termasuklah para nabi, para rasul. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh, berapa umur dia tuan-tuan? 1000 lebih tuan-tuan. Dia hidup selama 1000 lebih tuan-tuan. Tetapi selama 950 tahun dia buat kerja dakwah ni tuan-tuan. Lama tak 950? Lama tuan-tuan. 950 tahun ni hanya lebih kurang 80 orang je yang masuk Islam. Kita ni dah berapa lama dah buat kerja dakwah tuan-tuan? Berapa lama dah kita jadi muazzin, tukang azan? Ni dakwah juga. Buat kerja dakwah ni, pergi azan ni pun salah satu kerja dakwah juga tuan-tuan, kan? Berapa lama dah kita jadi jawatan kuasa, esko dakwah ke, kan? Beritahu supaya orang datang ke masjid, beritahu ada majlis, ada program kat masjid ni. Berapa lama dah kita buat? Dan bila kita sebarkan, kita beritahu ada majlis, ada program ni, berapa ramai yang datang? Tak ramai. Bila tak ramai, mengajuk tak kita? Mengajuk kita, tuan-tuan. Aku azan penat-penat ni, nak sampai hilang suara ni, tak ada orang nak datang, tuan-tuan, kan? Rasa kecil hati, rasa sedih, kan? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, beritahu kepada masyarakat, beritahu kepada penduduk kampung, berimanlah kepada Allah, kan? Takutlah kepada Allah. Cuma 80 orang sahaja yang percaya ikut ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa jadi pada Nuh tadi? Tetap istiqamah. Terus istiqamah sehinggalah berlaku banjir besar dan sebagainya, yang seperti mana kita sedia maklum. Sayyidina Bilal. Siapa Bilal tuan-tuan? Kat Malaysia ni tukang azan lah. Istilah sebenarnya muazzin, yang tukang azan ni sebenarnya muazzin. Tapi kalau nak ambil roh Bilal tadi, kita panggil lah Bilal juga, kan? Tok Bilal. Sayyidina Bilal ni salah seorang daripada sahabat Nabi. Pun sama, sebelum dimuliakan, kan, dia telah diuji, kan? Sebelum dibebaskan daripada perhambaan, dia telah diuji, kan? Dihempap batu ke atas badannya di tengah padang pasir yang terik, kan? Kita pun hari ni pun panas cuaca ni sekarang ni tuan-tuan. Cuba duduk luar sekejap, adalah dalam 5-6 minit kita masuk balik ke rumah tuan-tuan. Panas tak tahan. Ini kan pula Bilal diseksa di tengah padang pasir yang panas, kemudian ditindih dengan batu yang besar, tapi mulutnya tetap istiqamah, mengatakan ahad, kan? Allah yang satu, Allah yang satu. Ini salah satu daripada sifat-sifat yang Allah Ta'ala katakan tadi, mengatakan bahawa Allah Tuhan kamu, kemudian kamu istiqamah. Inilah salah satunya adalah Sayyidina Bilal. Kerja dakwah ni bukan mudah tuan-tuan. Hari ni kalau kita nak tegur orang, kan, kita tengok orang tepi jalan minum arak, orang tepi jalan, kita kenal dah dia ni, jiran kita dah ni, contoh, kan, beli nombor ekor. Susah tuan-tuan kalau kita nak cegah, kita nak tegah ni susah tuan-tuan. Kita nak ajak pergi masjid, kita ajak suruh buat baik, susah tuan-tuan. Tetapi kalau kita istiqamah, selesai urusan kita, kan. Kita laksanakan tanggungjawab kita. Saya bertugas di penjara tuan-tuan. Bila berhadapan dengan banduan-banduan akhir, banduan-banduan biasa ni okey lagi tuan-tuan, kerana diorang ni ada tempoh bebas. Cukup masa dia akan dibebaskan, kan? Jadi diorang ni akan ikut je. Diorang ni akan
bantu bagi kerjasama. Kita kata ikut program, solat, kan? Puasa, makan. Pergi main bola, ikut je lah tuan-tuan. Sebab mereka ni akan berpeluang untuk dibebaskan selagi mana dia ikut program di dalam penjara. Tetapi bagi banduan akhir ni tuan-tuan, mereka tak ada tarikh bebas. Dan mereka tak tahu bila akan dilaksanakan hukuman gantung. Tak tahu tuan-tuan. Tunggu punya tunggu tuan-tuan. Jadi kat dalam tu kita nak berhadapan dengan mereka ni lagi mencabar tuan-tuan. Sampai kadang-kadang mereka ni dah terlalu stres. Kadang-kadang timbul soalan pelik-pelik pada kita tuan-tuan. Kadang kita pun rasa macam payah nak berhadapan dengan mereka ni. Bila kita sembang, Ustaz, saya ni dah duduk penjara ni dah dekat 8 tahun Ustaz. Saya tak ada peluang untuk solat Jumaat. Ustaz sanggung dosa saya Ustaz. Kita pula kena tuan-tuan. Macam mana nak jawab tu tuan-tuan? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Kan? Kita pun balik pening kepala. Macam mana aku nak jawab ni kan? Esok tak masuk dah. Kang esok dia tanya lagi soalan sama kan? Bulan depan pula datang masuk jumpa dia. Ustaz, saya dulu kat luar saya bela jambang, saya bela janggut. Sunnah Nabi Ustaz. Dalam penjara saya tak boleh bela jambang, bela janggut sunnah Nabi ni Ustaz. Ustaz tanggung dosa saya. Sudah pula. Macam-macam tuan-tuan kan. Nak fikir masalah diorang ni tuan-tuan kan. Yelah kita ada jawapan dia. Tapi nak terima ataupun tak terima lah tuan-tuan kan. Yelah, kalau semua banduan akhir tu pergi solat Jumaat tuan-tuan dalam masjid, dalam surau, dalam masjid, dalam ada surau ada masjid kan. Macam mana kita nak kawal kan, kita pun tak tahu. Sebab mereka ni dikategorikan sebagai risiko tinggi. Kan? Jadi dari sudut keutamaan kan, kita lebih mengutamakan keselamatan kan. Maka kita tak bagilah untuk mereka mudah-mudah. Kita akan pilih mana banduan akhir yang betul-betul telah berubah kan, mana betul-betul yang boleh ikut kata. Itu kita bawa tuan-tuan kan. Kalau yang baru 3-4 tahun ni masih agresif, masih tak boleh terima hakikat, tak boleh terima takdir hukuman yang dikenakan kepada mereka. Kalau kita tanya, takkan mengaku salah? Saya tak bersalah Ustaz. Saya takkan mengaku bersalah. Tu tuan-tuan. Tapi dah 7-8 tahun tuan-tuan kan. Tak apalah Ustaz, saya redha Ustaz. Mungkin ada hikmah Ustaz. Steady je tuan-tuan kan. Tu. Walau macam mana pun kerja dakwah tu tetap kena jalankan. Kan? Peringatan tu sentiasa kena buat. Kan? Supaya ianya mendatangkan manfaat sama ada diri kita ataupun kepada orang lain. Kena istiqomah tu tadi dikatakan istiqomah. Kan? Kita nak istiqomah ni berat tuan-tuan kan. Istiqomah ni bahasa Arab. Betul tak tuan-tuan? Istiqomah ni daripada perkataan qoma. Bukan koma yang koma kat hospital tuan-tuan. Tu koma tak sedarkan diri. Qoma bahasa Arab maksudnya bangun kan, ataupun lurus, ataupun tetap melaksanakan perintah Allah, tetap beriman kepada Allah, tetap beramal dengan amalan yang soleh. Itu maksudnya istiqamah. Konsisten, tidak menyimpang, tidak belok-belok. Sebab dalam Fatihah, kalau tuan-tuan ayah ibu perasan kan, kita faham maksud dia kan, ada satu yang kita minta pada Allah kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang istiqamah tadi, jalan yang tak belok-belok, jalan yang benar kan. Kita minta pada Allah. Kalau kita dapat amalkan, kalau kita dapat fahamkan apa yang dibaca dalam Fatihah tadi, mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang yang baik kan. Kita faham, rupanya selama ni aku minta Allah Ta'ala supaya tunjukkan jalan yang lurus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat inilah yang terbaik kan. Ini yang lurus. Kita ada pilihan tuan-tuan, sama ada nak buat baik ataupun nak buat jahat kan? Sama ada nak tambah amal ataupun nak tambah dosa.
Setiap daripada kita pilihan masing-masing. Sama ada malam ni nak duduk kuliah maghrib ataupun nak duduk pasar malam. Semua ada pilihan kan. Sama ada nak duduk pasar malam ke nak pergi main futsal, ke nak duduk rumah. Macam-macam pilihan kita kan. Tetapi kita minta Allah Ta'ala istiqomahkan kita. Walaupun sekejap, tapi berpanjangan. Tu dah faham kan? Istiqomah daripada perkataan qoma, ataupun bangun, ataupun lurus tadi. Kita laksanakan perintah Allah secara istiqamah. Adakah istiqamah itu maksudnya kena buat baik sahaja? Adakah bila kita sebut kita ni kena istiqamah, yalah istiqamah ni kena buat baik sajalah. Tapi kita sebagai manusia ada kelemahan kan? Mustahil untuk kita sentiasa buat baik. Mustahil kan? Ada sahaja khilaf yang kita buat, ada sahaja yang salah yang kita buat, ada yang tak betul kadang-kadang kita terlakukan. Jadi macam mana nak istiqamah? Tadi Ustaz kata istiqamah ni kena sentiasa buat baik. Betul tak? Istiqamah tadi, kalau kita beritahu istiqamah ni maksudnya sentiasa buat baik. Tapi mustahil bagi kita untuk sentiasa buat baik. Mustahil tuan-tuan. Kan? Jadi istiqamah yang sebenarnya, hari ni kita nak ubah pemahaman istiqamah kita. Iaitu apabila kita melalui jalan yang lurus, kan? Kita melalui jalan yang lurus, kemudian kita terjatuh. Kemudian kita bangun, keluar balik, kita teruskan perjalanan. Tersadung kaki, terjatuh lagi. Terjatuh, kita bangun, kita teruskan perjalanan. Ada sempang, kita menyempang pula ke kanan. Lepas tu, kita perbetulkan balik, teruskan lagi perjalanan. Itulah istiqamah. Maksudnya apa? Kadang-kadang, bila kita rasa kita nak baca Al-Quran ni setiap hari 10 ayat contoh. Setiap hari kita nak baca 10 ayat. Nak istiqamah 10 ayat. Tiba-tiba esok terlepas, tak baca dah. Kita pun berhenti lah. Tak berjaya dah, berhenti lah. Tu tak istiqamah. Maksud istiqamah, hari ni kita baca 10 ayat, esok tak baca, terlupa. Allah Ta'ala terlupakan kita untuk baca. Tapi lepas tu kita ingat balik, kita sambung balik, lusa kita baca lagi, tulat kita baca lagi, sampailah habis. Itu maksud istiqamah. Maksudnya terlepas sekali, kemudian bila kita ingat, perbetulkan balik dan teruskan. Itu istiqamah yang sebenar. Bukanlah istiqamah ni maksudnya sentiasa buat baik, tak ada buat salah, tak ada buat jahat, tak ada buat khilaf, tak ada. Itu bukan istiqamah. Kan? Istiqamah ni ada waktunya kita terjatuh, ada waktunya kita tergelincir. Tapi kita betulkan langkah. Jalan lagi, tergelincir lagi. Betulkan langkah lagi. Jalan lagi, tergelincir. Betulkan langkah. Kan? Kita nak istiqamah masa muda-muda dulu kan. Nak solat ni 5 waktu ni payah ni. Solat 5 waktu ni payah ni. Hari ni solat, esok tak solat. Lusa solat, tulat tak solat. Kan? Tapi istilah istiqamah tu bila dia ingat, aku tak solat lagi, terus solat. Bukannya bila semalam dah tak solat, hari ni tak payah solat lah. Esok dah tak payah solat lah. Lusa tak, minggu depan tak solat dah, sebab hari tu dah tak solat. Kan? Tapi istiqamah ni maksudnya bila dah terlepas sekali tu, betulkan balik dan teruskan balik. Tergelincir lagi, teruskan balik. Tergincir lagi, teruskan balik. Sampai bila tuan-tuan? Sampai bila? Sampai bila? Tak lain sampai kita masuk ke dalam syurga Allah. Sampai kita dah masuk syurga Allah, berhenti dah. Tak payah dah nak kena solat, tak payah nak kena puasa, tak payah nak kena sedekah, tak payah nak kena mengaji, tak payah nak buat haji, tak payah dah tuan-tuan. Masuk syurga ni dilarang. Ya Allah, aku nak solat zuhur ni, tak payah. Allah Ta'ala kata jangan solat. Sebab apa? Nikmatilah kenikmatan syurga, kan? Ya Allah, aku nak bersedekah ni kat syurga, tak payah. Jangan. Nikmatilah nikmat syurga tadi, kan? Tapi dekat dunia ni susah kan? Kena datang surau, kena datang masjid, kena datang majlis ilmu, kena buat baik, kan? Kena cakap yang baik-baik.
Tapi dalam syurga tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah. Tak payah penat-penat dah. Tak payah nak kena tahajud, tak payah nak apa lagi, semualah. Kan? Tak payah nak buat haji, tak payah nak bayar zakat, tak payah dah. Nikmatilah. Tu. Peluang kat dunia saja untuk kita buat kebaikan tadi tu tuan-tuan. Di akhirat, di syurga, kita tuailah balik. Dan Allah Ta'ala juga ada menyebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Kul ya ibadiyallazina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah Ta'ala tahu hamba-hamba dia ni lemah. Ada sebilangan hambanya yang telah melakukan dosa, telah membuat dosa, kan? Telah membuat kerosakan, telah membuat kefasikan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala masih lagi gelarkan dia sebagai apa? Ibadiyallazi, hamba-hambaku. Allahu Akbar. Ini, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut wahai penjenayah yang telah melampaui batas, wahai penyamun yang telah melampaui batas? Tak. Allah Ta'ala masih lagi gelar dia sebagai wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Maknanya ada peluang lagi untuk Allah Ta'ala terima pengampunan mereka ni. Allah Ta'ala kata, La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Masih lagi hidup berpeluang untuk minta ampun. Masih lagi hidup berpeluang untuk tambah amal tuan-tuan. Samalah ni. Kita semua ni dikategorikan sebagai ibadiyallazina asrafu ni, kan? Kita ni tergolong saja, sama saja tuan-tuan. Tapi pengharapan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Kita lahir dulu tuan-tuan dan ibu sekalian, yang mana baru terima anak, yang baru sambut cucu tuan-tuan, kita tengok bila mereka baru lahir tuan-tuan, keluar daripada bilik bersalin ni. Kalau bersalin kat hospital, bilik bersalin lah. Kalau bersalin kat rumah, dekat rumah lah kan. Kita tengok bila baby tu keluar, maka mereka akan menangis berteriak tuan-tuan, kan? Menangis, sungguh-sungguh nangis tuan-tuan. Kalau tak menangis, misi akan ambil, kan? Dia akan tepuk baby tu supaya menangis. Nak bagi supaya baby tu menangis tuan-tuan. Maknanya kita lahir ni dalam keadaan menangis. Menangis, berteriak. Kalau tak menangis, dimenangiskan. Kena buat dia menangis, kan? Tetapi apabila sampai satu waktu nanti tuan-tuan, apabila kita meninggalkan dunia yang tempat kita tinggal ni tuan-tuan, ketika itu orang lain pula yang menangis tuan-tuan. Tuan-tuan, itu lumrah adat dia, kan? Waktu kita dilahirkan, kita menangis, orang lain gembira. Ni tok-tok ni, nenek-nenek ni semua gembira. Alah, aku dapat cucu baru, kan? Mama ayah ni semua gembira dapat anak, anak sulung, anak kedua, anak ketiga, gembira. Tapi baby tadi menangis. Sampai satu waktu nanti, bila kita yang telah pergi meninggalkan mereka, mereka pula yang akan menangis. Pilihan kita, adakah kita nak menangis juga? Ataupun kita nak gembira tuan-tuan? Pastinya kita nak gembira bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimasukkan dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kan? Innallazina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami. Ini sampailah dia meninggal ni tuan-tuan. Sampailah kita ni, mudah-mudahan ni kita meninggal ni. Ni 2-3 minggu yang lepas kita dengar ramai orang yang meninggal, kan? Macam-macam keadaan, kan? Ada yang meninggal baru siap solat, kan? Ada yang meninggal selepas habis azan. Ada yang meninggal ketika tengah baca khutbah. Ada yang meninggal rakaat keempat solat, kan? Itu yang kita minta, mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dengan mengatakan Allah Rabbuna, kan? Rabbuna Allah summastaqamu. Maka ketika orang-orang sedemikian tu, mudah-mudahan kita ni lah meninggal,
tatanazzalu 'alal malaikah. Turun malaikat ni tuan-tuan. Orang-orang yang menyebut Tuhan kami adalah Allah, maka malaikat tersebut akan turun dan dia berkata, la takhafu wa la tahzanu. Ingat kan? Bila kita mati ni, orang lain semua sedih, menangis kerana kematian kita. Tapi malaikat pesan kepada kita ni yang mati ni, la tahzanu, janganlah engkau sedih. Wala takhafu, janganlah engkau takut. Kalau ikutkan kita takutlah tuan-tuan. Duduk seorang-seorang alam baqa ni, kita tak tahu keadaan dia macam mana kan. Siapa yang temankan kita, apa nasib kita, takutlah kan. Takut, sedih tinggalkan keluarga kita ni semua. Tapi malaikat tadi turun, dia jumpa dengan kita, berpeluk dengan kita, beritahu, la tahzan, jangan sedih, la takhaf, jangan takut kan. Wa abshiru bil jannatil lati, bergembiralah. Wa abshiru ni seronoklah, syukurlah, happy lah, jangan takut, jangan sedih, seronoklah kan, dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup tuan-tuan, lagi 2 minit. Salah satu kriteria ataupun macam mana untuk kita nak kekalkan istiqamah kita tuan-tuan, sampailah kita mati nanti tuan-tuan kan. Amalan kita, ucapan kita, perbuatan baik kita kan, mengatakan bahawa Allahu Rabbuna kan. Yang pertama, dengan ilmu tuan-tuan. Itu saja. Kita tambah ilmu kita tuan-tuan. Kita pergi belajar, kita dengar kuliah-kuliah, kita tanya orang. Salah satu cara nak dapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Tanyalah, tanya imam kan. Mam, macam mana kalau kita gini, kita tanya kan. Kalau kita tak tahu, kita bertanya. Tambah ilmu. Sebab hari ni semakin mencabar. Keadaan-keadaan hukum-hukum fiqah pun sekarang makin mencabar kan. Yang kadang-kadang kita tak boleh nak fikir dah kan. Tapi kita rujuk, kita tambah ilmu, hadir majlis ilmu. Itu salah satu cara untuk kita istiqamah. Bila kita ada ilmu, maka kita boleh beramal dengan amal yang betul kan. Nabi sebut, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak bahagia dekat dunia ni, maka dia kena ada ilmu kan. Ni kan teknologi kan, AI dan sebagainya. Kalau tak tahu macam mana nak WhatsApp, macam mana nak transfer duit, kena tipu tuan-tuan kan. Kita terpaksa tanya, kita terpaksa suruh orang buat kan. Orang pun tolong buat, rupanya dia tipu kita tuan-tuan kan. Tapi kalau kita ada ilmu tadi, kita bahaya kat dunia. Dan Nabi sebut, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau nak bahagia juga dekat akhirat, kena ada ilmu. Dan Nabi sambung lagi, wa man aradahuma, kalau nak dua-dua, nak dunia pun bahagia, nak akhirat pun bahagia, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ayah ibu sekalian, tuan-tuan semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala malam ni hadir juga dengan majlis-majlis ilmu, menambahkan keimanan kita, menambahkan ketakwaan kita, menambahkan silaturahim antara kita kan. Mudah-mudahan Allah taala ampun dosa kita. Wallahu alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, insya-Allah kita jumpa lagi. Silakan Tuan Bilal. Terima kasih Ustaz.